Ya, selamat kembali ke Dunia Dunia Yop. Yop. Okey. Okey Yop, kita hari ini kita ingin berkongsi satu kisah lah pengalaman kita kehidupan di dunia ni seiring dengan kita punya Dunia Yop. Jadi Dunia Yop ni kita dah terangkan pada kita punya video yang lepas. Kita akan berbicara tentang kehidupan ni, masyarakat, diri kita sendiri ke kawan-kawan, sahabat ni, apa yang berlaku yang kita rasa. Kadang-kadang kita nak sampaikan ni, itulah erti kehidupan. Jadi tak semestinya pengalaman daripada kita. Kita tengok kawan-kawan cerita ke apa ke, itulah orang kata seronoknya mendengar. Salah satu nikmat kita berkongsi. Okey, jadi dengan seiring dengan satu pertanyaan Yop daripada sahabat-sahabat kita, boleh tak Yop, Dunia Yop ni cerita pengalaman tentang pengalaman kerja. Pengalaman kerja ni ke atas kita sendiri pun boleh, atau pengalaman kawan-kawan kita pun boleh. Yop kata nak cerita, sahabat saya pengalaman dia kerja macam ni, lebih teruk daripada Yop. Boleh. Tak ada masalah. Rasanya Yop boleh cerita dulu kot pengalaman Yop. Boleh Yop. Jadi apabila sahabat kita menanyakan satu tajuk, iaitu Yop boleh cerita tak pengalaman kerja yang dilalui. Jadi kita mengambil satu soalan ni dijadikan satu penjelasan. Betul tak Yop? Okey Yop. Jadi kehidupan ni tak mesti hanya ada pengalaman kerja. Betul tak Yop? Mesti dah ada pengalaman dah. Cuma kita tidak kata berbual, Yop macam mana, tanya khabar. Betul tak Yop? Okey Yop. Jadi soalan tu Yop tanya saya, tanya Yop dulu. Yop ada pengalaman hidup. Yalah sekarang ni Yop dalam dunia Yop. Dunia Yop. Mestilah saya nak tahu Yop ni daripada mana, kronologi Yop kat hidup. Boleh Yop. Saya nak Yop kongsikan bersama. Alright. Yop lebih muda daripada Yop. Yop lebih muda daripada Yop. Ayat tu kena faham. Betul tak Yop? Okey Yop. Saya ni Yop hidupnya lahir 1987 Yop. Lebih muda daripada Yop. Jadi kehidupan sederhana Yop. Saya lalui tentang keluarga, kehidupan sederhana saja. Jadi selepas je habis SPM Yop, salah satu nasihat abang, dia kata pergi ambil lesen. Tak perlu pergi belajar tinggi. Jadi masa tu pun kita tengok ke arah lesen tu diperlukan. Masa tu Yop pun tidak memikirkan tentang degree diploma Yop. Biarlah sahabat-sahabat, kawan-kawan tu biar dia pergi yang mengaji tinggi ni. Kita ni tidak ada iri hati. Itu adalah kehidupan dia. Jadi hari yang kita ni, apa yang berlaku pada kita. Jadi firasat kita, kata niat kita rasa kalau adik-beradik, abang-abang, ayah-ayah kata yang ni boleh serasi dengan kita, kita ambil. Jadi Yop pun ambil lah bahagian elektrik. Bila Yop ambil elektrik, pergi sambung belajar CJ je Yop. Tapi masa depan kita tu tidak boleh tentukan, kata kalau kita ambil yang ni kita boleh berjaya. Tak boleh nak tentukan. Kadang-kadang kita sampai degree diploma pun tak dapat kerja Yop. Tak dapat kerja. Jadi kadang-kadang tu kita tak boleh nak kata sesuatu noktah atau pengalaman kita tu, apa yang kita nak tu, benda tu tak akan berlaku lagi Yop. Betul tak Yop? Tak nampak lagi masa depan. Jadi apa yang kita buat tu Yop, saya memegang apa yang saya dah buat, adakah ini adalah peluang saya. Jadi saya pun masuklah belajar bersungguh-sungguh apa semua. 2 tahun habis. Dapatlah CJ, dapatlah lesen Yop. Dengan rezekinya habis belajar. Ya. Habis je belajar Yop, saya terus bekerja dengan syarikat Yop. Dengan kontraktor, bahagian kontraktor buat rumah lah. Tapi bahagian elektrik Yop, pengalaman. Jadi Yop ni masa tu pun tidak memikirkan tentang gaji Yop. Harapannya cari pengalaman. Sebab manusia ni berbeza. Ada mak bapak menekankan anak dia mesti kena gaji tinggi. Ya, betul. Sedangkan anak dia tu tiada kemampuan pun. Keberanian apa semua tak ada. Jadi saya ni masa tu habis je belajar,
tu bekerja dengan pihak kontraktor. Masa tu pengalaman saya kena pada bulan puasa Yop. Oh lelah. Bulan puasa itulah pengalaman yang saya kata perik tapi dia ada nikmat Yop. Nikmat dia Yop, buat kerja tengah panas, sahabat-sahabat lain tak boleh tahan Yop puasa. Diorang pun itu yang maksudnya dia tak boleh nak tahan dah. Bekerja pendawaian bangunan bertingkat, tapi sebelum konkret masuk Yop, pendawaian tu kena laksanakan. Itu memang salah satu pengalaman yang perik kata. Tapi kalau tidak ditempuh, macam mana persoalan tadi kita kata pengalaman tu kita nak dapat. Bukan alasan kita tak boleh puasa waktu kita bekerja. Ya, alasan itu adalah saya tidak marah kepada mana-mana pihak. Yang mana berpuasa, yang mana tidak puasa, yang mana boleh tahan. Dan saya tidak dituju pada saya ni hebat tau. Saya pun ada kelemahan juga. Jadi pengalaman situ Yop, saya berubah pergi kepada tempat kerja baru. Pekerja baru ni maksud dia kita akan menempuh dunia lain pula. Itu dia panggil pengalaman. Lagi banyak kita tempuh sesuatu perkara, itulah membawa diri kita Yop. Bukan kepada orang lain. Jadi berbezanya manusia ni yang hidup ni mesti pengalaman berbeza. Tidak akan ada benda yang sama. Kecuali yang sama Yop duduk dalam bilik 40 tahun saya tak keluar. Lepas tu saya letak lagi seorang 40 tahun. Dia duduk dalam bilik ya. Pengalaman dia kata saya tak tahu apa. Pengalaman saya duduk dalam bilik ya. Bilik 40 tahun. 40 tahun. Jadi apabila bebas maksudnya dia menempuh liku-liku kehidupan dia. Betul tak Yop? Jadi selepasnya saya bekerja Yop, itulah diri saya, dan saya ambil cabaran Yop, bukan satu perkara. Saya ingin saya punya kata matlamat hidup tak salah kalau kita ambil mana-mana bahagian, mana-mana bidang kita pergi kursus. Salah satu yang saya ceburi Yop, bahagian pertanian. Saya pergi kursus. Sedangkan masa tu saya muda lagi. Saya ambil satu duit spend, saya pergi hadiri kursus Yop. Bahagian jahitan saya pergi. Ya betul Yop. Lepas tu lain masakan saya belajar daripada mak, dan kita kreatif sendiri bahagian masakan. Macam tu Yop. Jadi bahagian-bahagian lain tu banyak lagi kategori. Itu pengalaman masing-masing Yop. Kita tak boleh nak kata kita nak bezakan pengalaman orang, tak boleh. Yop nanti Yop ada sendiri juga. Betul tak Yop? Ada. Sampailah saya sekarang ni kita cuburi lagi bidang dunia Yop. Dunia Yop ni saya mengharapkan satu kisah yang tentang dunia Yop ni, kita bercerita apa yang berlaku di sekeliling kita, apa yang ada di atas dunia ni. Kita sama-sama berkongsi Yop. Betul tak Yop? Jadi itulah Yop. Sampai sekarang ni saya masih lagi yang perkara baik untuk diri saya akan buat. Saya tidak menyekat tentang hobi saya dengan apa yang ingin saya buat. Menanam, buat masakan. Selagi ada kemohonan di situ boleh jalan. Tak ada masalah. Itu tanpa dipaksa kata orang. Okey Yop. Nak cerita pengalaman secara detail ni banyak Yop. Kalau dengar kata daripada awal sampai sekarang ni memang banyaklah kisah-kisah. Nanti kisah-kisah tu kita akan pecah Yop nanti. Kita pegang lagi satu soalan, satu persatu soalan, nanti kita cerita lebih detail. Hari ni jasanya kita buat rangkaian saja, ringkasan tentang apa yang Yop lalui. Ya Yop. Dunia saya daripada kecil sampailah sekolah rendah, sekolah menengah, masuk dunia pekerjaan, dunia rumah tangga, sampailah sekarang ni. Teruskan lagi. Tu kata rezeki panjang umur tu masih ke depan. Masih lagi kita boleh menghayati, boleh buat video lagi Yop. Berkongsi kata. Moga dunia Yop boleh berkarya terus. Berkarya lagi. Okey. Itu secara ringkas pasal Yop. Okey, jadi saya pula akan menunjukkan satu soalan kepada Yop. Jadi dunia Yop tidak lengkap kalau tiada soalan dan tiada jawapan. Ya, tak lengkap. Jadi berpatah balik kepada Yop, soalan yang ditujukan. Jadi soalannya, Yop boleh cerita pengalaman Yop secara ringkas, apa yang Yop lalui. Ya, memang Yop umurnya, pengalaman tu lebih daripada umur orang kata. Ya, tapi ialah kalau kita pada kecil sampai ke besar ni panjang lebar ni tak cukup asal tak cukup. Tak apa Yop, nanti kita macam tadilah kita akan keluarkan soalan. Betul.
Yop secara nikah ya. Okey, saya Yop, dunia Yop. Okey. Dilahirkan pada tahun 1974. 74 dah Yop. Oh. Sekarang ni agak-agak berapa umur Yop? 74 74 dengan sekarang ni 25. 51 lah. 51 Yop. 51 tahun. Alhamdulillah Allah izinkan Yop Panjang umur. Panjang umur. Yop akan buat yang terbaik dalam hidup Yop. Dan dalam dunia Yop ni, Yop nak jadikan apa yang ada ilmu dalam diri Yop ni, dia nak kongsi bersama. Selagi kita boleh bertutur Yop. Maksudnya kita masih hidup Yop. Masih hidup. Ada ke orang buat video Yop? Satu soalan yang ringkasan kan. Orang yang dah meninggal boleh buat video Yop? Tak ada Yop. Tak ada. Jadi apabila masa tu dah terhad, sampai tahap tu tak boleh dah. Tak boleh dah. Jadi perkongsian tu dah ditamatkan kat situ je. Jadi selagi kita kata masih Tuhan bagi umur panjang ni Yop, kita boleh berkongsi. Betul tak Yop? Ya, mana tahu apa yang maklumat yang kita bagi ni berkongsi dengan sahabat-sahabat dekat luar. Betul tak Yop? Betul. Okey, teruskan lagi Yop yang tadi. Okey, Yop sekolah menengah, sekolah rendah di Malinawar ya. Malinawar Perak. Malinawar Perak atau paling senang sebutannya Menawar. Menawar. Betul Yop sekolah menengah pun di sekolah di Menawar juga. Juga. Betul Yop SRP tahun 1989. Ya. Yop dapat nyambungkan belajar di sekolah vocational. Sekolah menengah vocational di Perak juga. Di Slim River. Betul, teruskan lagi kehidupan. Yop bekerja kontrak, ikut kerja-kerja wiring. Buat wiring. Tapi Yop tak ada lesen macam yang Yop sembang tadi. Okey, tak apa. Cuma yang Yop ni ikut macam tu je. Kata itulah cari pengalaman Yop. Tapi Yop tak ada lesen kata orang. Ya, betul. Jadi kita muda lagi nak mencari arah kan. Betul. Betul. Yop bekerja. Ibaratnya ada kerja, ada gaji masa tu. Ada kerja, ada gaji saja. Kalau ada kerja, ada gaji. Maksudnya Yop ni umur ni Yop kerja tu masa kata tahun 90 ke bawah. Tahun 90 ke bawah. Jadi memang kata zaman-zaman baru ekonomi pun baru nak naik. Betul. Yalah 89, 93, 90 baru belum tu kerja kebun Cina. Kerja kebun Cina dulu. Kerja kebun Cina. Sehari RM5 bagi. RM5 masa tu Yop. Tapi kerja juga. Kata orang jangan habiskan beras lah kat rumah. RM5 pun duit je ni. Duit kerja. Maksudnya jangan kata kerja menyusahkan orang. Menyusahkan orang. Yop tak nak menyusahkan mak ayah Yop. Dia pun bukan orang kaya. Yop kerja. Tapi Yop asal nak meningkatkan diri, Yop kerja kilang pula. Kerja kilang di mana? Dapat merasa. Masa dia kilang di Kampung masa tu. Tahun 93 ingat lagi. Lepas tu tengok kita lelaki kan nak gaji besar, adik-beradik pun banyak naik tengah bangun. Kata semangat tu mengikut peredaran kita lah. Betul. Kita tengok apa mak tak kerja. Harapkan kakak je support. Kesianlah kakak. Jadi satu perasaan tu hadir kata tu kita membantu adik-beradik. Dan meringankan beban apa mencari duit. Apa punya duit masa tu KSP dia dulu gaji bukannya besar. Hari-hari Bukit Tarah pun kata. Tarah Bukit pun kata. Betul. Yop pun ambil pendekatan berhijrah ke Selangor. Dia hijrah Selangor, Yop kena kutuk dengan kawan Yop. Kena kutuk? Dia cakap apa? Kenapa Yop? Kalau setakat order kilang di Selangor, kat Perak pun ada kilang kata. Aduh. Dia orang tak membangunkan perasaan Yop. Tapi Yop rasa macam mana? Ambil cabaran. Ibaratnya Yop pegang bara sampailah jadi, dah tak ada debu dah sekarang ni, dah hilang dah. Hilang debu? Dulu bara api. Jadi arah, lepas tu jadi debu. Debu sekarang dah tak ada dah sekarang ni. Ibaratnya sekarang ni. Ibarat macam tu. Macam tu kehidupan Yop dulu. Setakat order kilang di Selangor tu kat Perak pada tu. Mana diorang tak ada nak bagi semangat kat Yop nak. Betul Yop. Yop ibaratnya berhijrah nak mengubah status diri dan keluarga Yop sebenarnya. Niat yang tu yang penting tu Yop. Alhamdulillah niat Yop baik betul. Allah mudah urusan Yop dapat order kilang di Selangor. Alright. Dengan gaji Yop dan tak seberapa gaji masa tu basic 325 lah dah naik 420. Itu pun dah besar dah. Yop rasa syukur rasanya. Macam tu. Bila dah gaji besar macam tu, besar lah tu macam 420. Start dekat Perak 300 lebih katanya. Saya sebab Yop muda. Dengar yang Yop cakap gaji macam tu jadi macam betul ke?
boleh hidup. Itu zaman tu. Zaman Yop tu. Zaman tu. Masa 420 dia kilang dekat Selangor tu, di PJ tu, Yop ambil overtime dia lari. Orang kata nak cari duit lebih je. Nak cari duit lebih. Sampai kan leader tu tak perlu jumpa Yop nak overtime ke. Yop ni memang nak. Memang Yop ni muka overtime. Muka overtime. Dia tak berapa time Yop. Gaji banyak tu bukan gaji puluh-puluh ribu. Orang kata masuk tahap ribu tu dah kaya. Sedap lah. Yop kalau gaji masa tu 420, kalau overtime tu Yop dapat bersih 1,200. Merasa. Itu overtime kokoh tu satu ahad. Basic gaji melebihi nilai overtime tu. Betul. Maksudnya gaji bekerjanya orang kata mati-matian lah. Betul. Pasal apa? Yop fikir apa? Yop ada adik-beradik sekolah. Membantu duit keluarga. Tu tadi Yop hantar ke kampung. Yop ambil sikit hantar ke kampung. Bantu apa kata kerja tu. Adik masa tu sekolah. Nak harapkan Yop, ialah dia pun ada juga komitmen dia, tapi Yop tak kahwin lagi masa tu. Maksudnya dua anak support keluarga di kampung. Kemah cantik. Yop pun kata orang memang kata bukan main dia datang ke Selangor tu. Bukan main. Lepas tu Yop cuba cari ilmu, bukan cari ilmu, cari peluang kerja lain. Yop minta kerja jadi technician elektrik. Bidang yang Yop belajar dulu. SPMV tu. Nampak Yop? Lupa beritahu SPMV ya, Yop SPMV. Tadi dah cakap dah. Yop dia dah kabur. Lupa pula. Lepas Yop dapat peluang tu, ialah dulu mana ada handphone ni kan? Tak ada. Masa Yop pergi minta temuduga tu untuk pengetahuan Yop. Yop bawa beg sandang tu. Belakang tu dah siap dah resume, cuba tulis perkataan tajuk tempat company. Dah standby dah. Buat tarikh, lepas tu letak gambar sekali. Macam tu. Lepas tu hantar resume tu dekat dekat information counter. Banyaklah panggil temuduga kan. Alhamdulillah banyak-banyak kita hantar tu. Ada satu company ni call Yop. Boleh datang temuduga. Masa tu kita pun kan handphone. Kita tulis notis kat kedai rumah sewa tu. Kalau ada sesiapa call, tinggalkan pesanan kat sini. Nak Yop nak call balik. Alhamdulillah Yop dapat sambung dapat berhenti daripada kerja kilang tu. Yop kerja yang bidang Yop dapat technician. Nampak gaji tu daripada 420 jadi 650. Dapat peningkatan tu berlaku. Betul tak? Yop nampak rezeki Yop bertambah ke depan. Mungkin Allah nak bagi Yop hala tuju ke depan tu. Nampak. Alhamdulillah Yop kerja dengan baik, tak ada kata orang ambil curi tulang, buat yang terbaik dalam hidup. Pasal Yop fikir Yop ada adik-adik kan. Nak majukan ekonomi keluarga. Betul. Yop overtime juga lagi. Maksudnya Yop bekerja ni selagi Yop boleh laksanakan kerja tu, Yop buat je. Tak ada masalah. Pasal apa? Yop fikir apa? Tak ada untuk adik-beradik je. Siapa lagi nak bantu keluarga kita? Nak bantu masyarakat lain, keluarga kita pun tak bantu lagi. Diri sendiri dengan keluarga pun tak lepas lagi. Aduh. Macam itulah kehidupan Yop bekerja. Sampailah sekarang dunia Yop. Ini salah satu Yop masuk ke dunia Yop ni nak cari pengalaman juga ke Yop? Iyalah. Jadi kita kata orang bertanya Yop pernah tak berkongsi ada setengah senyap Yop? Jadi itulah. Jadi satu perkongsian ni pun adalah satu pengalaman Yop. Bukan semua orang boleh buat. Betul tak Yop? Betul. Jadi apabila kita dah letakkan satu niat Yop tentang dunia Yop ni kita telah merakumi keseluruhan. Jadi kita tidaklah meletakkan satu perkara ke atas dunia Yop dan kita pegangkan perkara tu. Tak ada. Jadi tidak nikmat Yop atas dunia Yop ni kalau kita buat macam kita telah merasai kesusahan. Betul. Bila kita dah sekarang kita bukanlah susah sangat. Betul. Tapi alhamdulillah kehidupan tu kata seronok. Boleh bagi Adakah pengalaman Yop kata kita ni bersama ni ada iri hati kepada orang yang lebih kaya? Tak ada. Tak payah Yop. Tak perlu. Kalau kita ada perasaan macam tu, tak boleh nak hidup kita Yop. Memikirkan orang kata demo aje. Kita buat apa fikir depo aje. Kenapa kita dulu tengok orang kita memikirkan. Tak payah. Rasa tak hidup macam tu Yop. Buat apa kita? Kita ingat satu je, rezeki tu dah Allah tentukan. Itulah rezeki kita. Nanti kalau kita diberi rezeki yang lebih pula, takut kita lupa kat dia pula. Betul tak? Ya betul. Salah satu kadang-kadang
kita tak menghayati yo. Ya, betul. Jadi kita salahkan orang ni. Jadi bermasalah, betul tak? Kita tak perlu nak marahkan apa orang lain, dia kaya, itu lantak dia lah. Dunia dia. Betul ya. Jadi perkongsian kita ni sedikit dulu yo. Sebagai mukadimah kata. Nanti kalau ada sahabat-sahabat menanya lagi soalan yang kata, Yuk boleh cerita tak pengalaman Yuk dekat kilat? Kita boleh. Akan cerita yang bahagian kilas. Boleh saja. Ada cerita menarik. Ada cerita menarik ya. Saya pun kalau dia kata boleh Yuk cerita juga bahagian. Boleh Yuk. Tak ada masalah. Boleh. Ya. Yang itu kat kilang, yang sebelum kat kilang, lepas kilang tu yang dekat kat shopping mall tu ada lagi. Allah ya Allah. Banyak sangat. Sebab Yuk tadi kan 51 tahun. Menjujut cerita ni. Kalau Yuk tanya budak yang hidup setahun Yuk. Yang hidup setahun, kalau dia boleh faham apa yang Yuk nak tanya soalan dia, rasa dia jawab Yuk. Dia hidup setahun. Betul. Apatah lagi yang hidup 51 ni. Betul lah. Betul tak Yuk? Boleh je. InsyaAllah. Okey Yuk. Terbaik. Terima kasih kerana kita sama-sama berkongsi Yuk sedikit kata perjalanan kita, apa pengalaman secara ringkas tu. Okey, bersama kita Dunia Yo. Okey, terbaik Yo. Okey, subscribe, komen dan like Yo. Ya, apa-apa sahabat ada soalan atas kisah sahabat boleh komen kat bawah. Komen lah. Okey, terbaik sahabat. Okey, bye. Minit tu.